Pasal member aku boleh tahan juga weh. Tapi tu lah, tak berani lah. Tak bawa memang sedap gila babi lah. Passat B7 2012 8,000 nak jual weh. Esok ada orang Kelantan nak main, ambil mileage je lah tinggi 195. Tapi pada lah, dia macam mana kan tahun original. Tapi tak kata move on, tipu lah. Kalau kita tak boleh move on, kita boleh. Tapi kadang-kadang sometimes benda tu teringat. Ada something yang trigger. Dia trigger Dan dia. saya, kita orang ni, lepas saya satu kerja, saya baru berhenti kerja tu. Dan dia pernah bagi saya coklat Toblerone. Itu yang saya ingat. Coklat tu, kotak dia saya simpan. Waktu tu lah, saya balik, saya tak makan, saya simpan dulu. Saya makan tapi kotak dia saya simpan. Dia tak atas meja saya. Itu momen yang paling saya tak boleh lupa lah. Weh, mesti awak jarang makan coklat brand tu kan? Kalau saya pergi ke Family Mart je, saya nampak benda tu, dia macam Yelah, sebab kau tak pernah beli sendiri tau Ayi. Orang yang bagi. And then bila kau dapat pula benda tu, satu benda yang bagi kau adalah satu momen yang manis lah untuk kita ingat kan. Tapi now dah jadi macam coklat pahit. ada kelat-kelat gitu kan. Tapi itulah hakikat dia. Faham, tak apa. Dia bukan hilang lah. Dia diambil orang lah. Dia dua dah pada saya. Kalau orang ni tak diambil orang, dia diambil Tuhan. Ai. Tapi tak apa. Kita sambung dekat live TikTok kalau awak nak borak banyak lagi, okay? Baik. Alright guys. Orang kata nak move on. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi aku memang jatuh hati dengan Passat ni. Cantik je. Tengok modern weh. Ni teknologi tu memang cantik tu. Dalam ni sempurna sahabat. Memang cantik tu, baik. Leather seat semua sempurna lagi. Memang best lah, sumpah kata. Cun-cun. Santai je bosku. Kereta sedap siut. Passat siap. Memang best.